Pernah tak adik-adik dan kawan-kawan fikir cuma satu post atau satu komen di media sosial boleh jadi kesalahan undang-undang? Dan lebih menakutkan, ia juga boleh jadi haram dalam Islam. Dalam video ini, saya akan terangkan tentang penyalahgunaan media sosial dan undang-undang di Malaysia dan bagaimana Islam membimbing kita supaya menggunakan media sosial secara beretika dan selamat. Media sosial hari ini bukan sekadar tempat hiburan, ia tempat kita berkomunikasi, belajar, bekerja, malah membentuk persepsi masyarakat. Tetapi dalam masa sama, penyalahgunaan berlaku setiap hari. Fitnah, scam, buli cyber, deepfake, penyebaran berita palsu dan banyak lagi. Jadi, dalam video ini saya akan jelaskan dalil Al-Quran dan hadis terhadap tingkah laku di media sosial, prinsip-prinsip syariah, agensi yang terlibat, undang-undang Malaysia dan pindaan terbaru, kesan penyalahgunaan dan bagaimana kita boleh guna media sosial secara selamat. Pertama, mari kita lihat dalil daripada Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 188, Allah menyebut, "Janganlah kamu mengambil harta orang lain dengan cara yang salah." Ayat ini sangat relevan dengan dunia media sosial. Scam, manipulasi maklumat, penipuan online, semua termasuk dalam mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Nabi SAW pula pesan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Maksudnya, media sosial bukan ruang bebas untuk mengutuk, menghina, menyebar aib atau komen kasar. Kalau sesuatu itu tak baik, lebih baik diam daripada menyesal. Prinsip pertama ialah la darar wa la dirar, yang bermaksud jangan memudaratkan diri sendiri dan jangan memudaratkan orang lain. Dalam konteks media sosial, mudarat ini boleh berlaku melalui banyak cara. Contohnya fitnah, penyebaran aib, hasutan, cyberbully atau sebarkan maklumat palsu. Kalau kita post sesuatu yang memalukan orang lain, buat fitnah atau berkongsi berita tak sahih, kita sebenarnya sedang melakukan kemudaratan yang dilarang dalam Islam. Prinsip ini mengingatkan kita bahawa setiap post kita memberi kesan kepada orang lain, sama ada kesan baik atau kesan buruk yang mungkin berpanjangan. Prinsip kedua ialah amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Media sosial sebenarnya tempat yang sangat kuat untuk menyebarkan kebaikan. Kita boleh guna media untuk memberi inspirasi, mendidik, berkongsi ilmu dan memberi manfaat kepada masyarakat. Tapi malangnya, ramai pula yang menggunakan platform yang sama untuk menyebar kebencian, budaya toksik, gosip dan benda yang tak membawa manfaat. Prinsip ini mengingatkan kita, media sosial bukan ruang untuk tambah dosa, tapi peluang untuk sebarkan nilai baik. Prinsip ketiga ialah maqasid syariah, iaitu objektif utama syariah yang menjaga 5 perkara penting dalam kehidupan manusia. Semua penggunaan media sosial sepatutnya memelihara 5 aspek ini. Pertama, hifzuddin, menjaga agama. Elakkan post yang boleh merosakkan akidah, menghina agama atau mempersendakan nilai Islam. Kedua, hifzun nafs, menjaga nyawa. Jangan sebarkan konten yang mengancam keselamatan orang lain seperti ugutan atau ajakan berbahaya. Yang ketiga, hifzul aql, menjaga akal. Islam suruh kita pelihara akal daripada kandungan merosakkan seperti pornografi, arak, judi, hiburan melampau dan budaya hedonisme. Keempat, hifzun nafs, menjaga maruah dan keturunan. Ini termasuk elakkan pornografi, konten lucah dan budaya songsang yang semakin banyak muncul di media sosial hari ini. Dan yang kelima, hifzul mal, menjaga harta. Paling relevan sekarang ialah scam, phishing, penipuan online dan jualan palsu. Segala bentuk penipuan kewangan dalam media sosial jelas haram dan bercanggah dengan maqasid syariah.
Prinsip keempat ialah saddu az-zara'i, yang bermaksud menutup pintu-pintu yang membawa kepada kerosakan. Dalam media sosial, walaupun satu-satu kandungan itu nampak macam kecil atau lawak saja, tapi kalau ia boleh membawa kepada maksiat, fitnah atau ketegangan, maka Islam suruh kita hentikan. Sebagai contoh, like atau share konten lucah, menyokong budaya penghinaan, repost gosip atau buat prank yang memalukan orang lain. Semua ini nampak kecil tapi boleh membuka jalan ke arah kerosakan yang lebih besar. Yang kelima adalah prinsip tabayun. Berdasarkan surah Al-Hujurat ayat 6, Allah memerintahkan, jika datang berita daripada orang fasik, maka semaklah terlebih dahulu sebelum percaya atau menyebarkannya. Inilah asas etika media sosial yang paling penting hari ini. Verify before you share. Bila kita nampak berita kematian, video kemalangan, tuduhan terhadap seseorang, screenshot mesej yang belum tentu benar, kita wajib semak kebenaran sebelum tekan butang share. Kalau salah, ia boleh menyebabkan fitnah dan kemudaratan yang besar. Antara penyalahgunaan yang sering berlaku, fitnah dan penyebaran aib, troll dan buli cyber, scam kewangan, deepfake untuk memalukan seseorang, berita palsu, fake news, kebocoran data pribadi, phishing atau hack account. Semua ini boleh membawa kesan besar kepada bangsa. Kesan penyalahgunaan media sosial sangat besar. Mangsa hilang reputasi, stres, trauma tekanan mental, kerugian wang ringgit, ketegangan kaum atau agama, masyarakat jadi keliru dengan maklumat palsu, kepercayaan antara masyarakat berkurang. Itulah sebabnya undang-undang dan prinsip Islam penting untuk kawal tingkah laku dalam media sosial. Di Malaysia, 3 agensi utama terlibat. Pertama, SKMM ataupun MCMC. Pantau kandungan jelik, palsu, hasutan, terima aduan daripada pengguna, kawal platform digital dan telco, bekerjasama dengan polis untuk kes serius. Yang kedua, Cyber Security Malaysia, buat forensik digital untuk kes jenayah cyber, mengurus isu keselamatan digital, mendidik orang ramai tentang keselamatan online. Dan yang ketiga, PDRM, iaitu unit GSJK, siasat laporan penipuan online, menangkap penjenayah cyber, menangani kes deepfake, ugutan dan pemerasan. Bahagian ini menerangkan bahawa penggunaan media sosial di Malaysia tidak bebas sepenuhnya, tetapi tertakluk kepada undang-undang bagi mencegah penyalahgunaan yang boleh memudaratkan individu dan masyarakat. Pertama, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 AKM 1998. Akta ini ialah undang-undang utama yang mengawal penggunaan media sosial dan internet di Malaysia. Fungsi utama AKM 1998 mengawal kandungan jelek, lucah, mengacam atau melampau, menghalang penyebaran maklumat palsu dan berita tidak benar, mengambil tindakan terhadap ugutan, buli cyber dan gangguan dalam talian, memberi kuasa kepada SKMM untuk menyiasat dan mengambil tindakan. Ringkasnya, AKM 1998 bertujuan memastikan media sosial digunakan secara beretika, selamat dan bertanggungjawab. Kedua, pindaan Undang-Undang 2025. Pindaan terkini dibuat kerana perkembangan teknologi digital yang semakin canggih dan berisiko. Fokus utama pindaan 2025, hukuman lebih berat terhadap defect. Contoh, video palsu menggunakan wajah orang lain untuk menjatuhkan maruah. Tindakan tegas terhadap skam digital seperti penipuan kewangan, pelaburan palsu dan penyamaran identiti. Penalti tinggi bagi penyebaran fitnah dan fake news, terutamanya yang mencetuskan panik atau kebencian. Pindaan ini bertujuan melindungi pengguna dan mengekang jenayah cyber moden. Yang ketiga, akta lain yang berkaitan dengan media sosial. Selain AKM 1998, terdapat beberapa undang-undang lain yang turut terpakai. Pertama, Akta Hak Cipta, melarang mengambil, menyalin atau membuat naik video, gambar dan karya orang lain tanpa kebenaran. Melindungi hak pencipta kandungan. Kedua, Akta Perlindungan Data Pribadi PDPA,
melindungi maklumat peribadi seperti nombor IC, alamat, nombor telefon, melarang penyalahgunaan atau penyebaran data tanpa izin. Ketiga, kanun keseksaan digunakan dalam kes ugutan, pemerasan, ancaman dan gangguan. Terpakai jika kes media sosial melibatkan jenayah serius. Keempat, SOSMA, POTA digunakan bagi kes media atau komunikasi yang mengancam keselamatan negara. Contoh, hasutan ekstrim, keganasan atau ancaman besar terhadap ketenteraman awam. Kawalan media sosial penting untuk kurangkan fitnah dan berita palsu, lindungi privasi rakyat, cegah penipuan kewangan, kekalkan keharmonian masyarakat, lindungi maruah individu dan wujudkan budaya digital yang sihat dan beretika. Sebagai contoh, banyak kes scam partial delivery, love scam dan clone number. Kes begini melibatkan kerjasama MCMC, cyber security dan PDRM. Contoh lain pula deepfake, teknologi yang boleh memalsukan wajah seseorang dalam video untuk memalukan atau memeras ugut mangsa. Beberapa tips penting iaitu jangan kongsi maklumat peribadi secara terbuka, semak fakta sebelum share, elak komen kasar, malu sekejap berdosa lama, guna 2FA untuk elak kena hack, report konten berbahaya dan jangan simpan atau sebar gambar memalukan orang lain. Kesimpulannya, media sosial adalah amanah. Kita bukan hanya wajib ikut undang-undang Malaysia, tetapi juga panduan Islam yang menekankan adab, keselamatan dan menjaga maruah orang lain. Gunakan media sosial untuk sebar kebaikan, bukan kerosakan. Terima kasih kerana menonton.